Ghost in the Shell, aku boleh katakan ini antara filem yang gila. Kalau korang suka satu cerita horror macam The Mummy, mungkin korang akan suka cerita ni juga. Bukan hanya setakat horror, dia adalah satu filem horror komedi. Cerita yang bermula dengan manusia yang duduk dekat dalam penjara ni sorang-sorang mati. Tapi mati tu bukan cara biasa. Diorang ni mati macam art berat tau. Mati tu kepala, leher dengan badan dah tak tahu dah rupa dia dah macam mana. Sebiji macam gambar yang ada dekat museum. So sebelum diorang mati ni, ada seorang lelaki yang baru masuk dekat dalam penjara tu. Bermula daripada kejadian lelaki tu masuk je, kematian pelik-pelik ni berlaku. Tanda-tanda kematian pelik yang berlaku ni kan, kau macam marah, kau macam bengang dengan orang, kau rasa sakit hati, kau punya nervous system tu lain macam. Kat sinilah yang ada kelakar dia, okey? Untuk mengelakkan aku daripada mati, aku kena happy, aku kena tenang. So macam mana cara happy nak tenang? Semuanya diajarkan dekat dalam penjara ni. Kau nak tengok mayat, esoknya kau bertaubat. Dalam cerita ni bukan saja ada benda-benda geli, bukan saja benda kelakar. Yang sama ni adalah salah satu cerita yang sangat berani, yang menyentuh ahli politik dan juga orang-orang kaya. The whole movie ni aku rasa macam satu art berat yang sangat enjoy. Kau enjoy dia punya gore dia, kau enjoy dia punya kelakar dia, semestinya kau akan enjoy perlian-perlian yang ada dalam movie ni. Everything was so freaking good. Kita love. Sekarang dah ada dekat wayang Malaysia, kau akan tengok sekarang. Please pergi tengok sebab this is one of my favourite movie. Aku harap korang akan suka juga lepas layan movie ni, okay?